Okay guys, hari ni aku dekat Taman Tasik Siti Wangsa pada waktu malam disebabkan aku nak test telefon terbaru pada Honor iaitu Honor Magic Pro ni. So main fokus dia adalah dia punya night telephoto fotografi. So kita akan ambil gambar bangunan-bangunan pada yang jarak jauh macam kat belakang ni semua dengan di 10 times, 30 times, semua tu lah untuk tengok dia punya fotografi ni power ke tak pada waktu malam. So jom kita mulakan. Let's go. Kenapa aku pilih Taman Tasik Siti Wangsa ni adalah disebabkan satu, plan aku nak pergi waktu petang, waktu golden hour, tapi disebabkan hujan aku terpaksa pergi lepas maghrib macam tu lah, which is a bit unfortunate. Tapi aku boleh kata waktu malam dekat Siti Wangsa ni memang cantik gila dengan lampu neon dia, kau nampak kan macam-macam. Actually memang cantik lah, sebab ni first time aku pergi waktu malam, sebab aku selalu pergi waktu siang je. But yeah, it's pretty nice sebenarnya. Magic Pro datang dengan sistem kamera yang agak ekstrim jugalah. 200MP telefoto, 50MP night main camera, 50MP ultra wide, dan semua kamera utama dia ada stabilization CPA 4.5. Itu level kamera DSLR dekat sini. Telefoto ni pun pakai sensor besar 1.5 inci. Itu sebab bila gelap macam ni pun dia still boleh tarik cahaya yang banyak lagi. So salah satu features yang menarik kat sini lah kan, dia punya AI upscale punya gambar. So basically, mari sini tunjuk kau. So basically bila kau nampak AI ni, AI upscale ni, kau boleh pergi sampai 3 times sampai 10 times. Kita ambil 3 times nak tunjuk ni AI upscale ni. So akan tunjuk night mode on dengan AI kat belakang tu, atas tu, dan tekan. Ambil masa sikit. And then bila kau tekan ni, dia akan tunjuk AI upscaling is a progress. Kau tunggu, dia akan upscale lah gambar tu. Ambil masa sebab dia kena guna internet. So kalau phone internet, you cannot use these features, which is a bit unfortunate, but dia punya upscaling memang power. Ni contoh gambar dia, kau boleh tengok balik. Sebelum dan selepas upscaling. Ni original dan ni upscaling. So kau boleh nampak lah how details menara berkembar tu sendiri. So that's few things yang menarik lah pasal Honor Magic Pro punya features yang baru ni. So jom kita ambil gambar lagi. Dekat kawasan gelap macam Siti Wangsa ni, kebanyakan phone akan struggle lah. Bila zoom, noise naik, detail hilang. Tapi dengan Magic Pro ni, even handheld sekalipun, noise tu memang sangat rendah lah. Night engine ni memang agresif bila kat sini. AI dia detect highlight, shadow dan betulkan noise secara natural. Aku perasan gambar malam dia tak chunky dan color dia pun tak kelaut sangat kat sini. Tapi secara overall aku rasa Siti Wangsa ni antara tempat yang menarik jugalah kalau korang yang nak ambil gambar malam, tambah lagi macam KLCC dan juga gambar-gambar neon yang sangat estetik tu. And overall aku puas hati lah dengan gambar yang aku ambil dekat kawasan Siti Wangsa ni. Memang nice gila. Lepas settle dekat Siti Wangsa, kita orang gerak ke Bukit Bintang disebabkan Bukit Bintang is pretty interesting. So sekarang kita dekat Bukit Bintang pula. So kenapa kat Bukit Bintang ni? Sebab salah satu benda dia lah Bukit Bintang ni ada banyak lampu neon. So kita nak ambil gambar yang lebih, orang kata, vibrant. So tadi gelap gila kan, sekarang lebih kepada cerah tapi still in night mode. So kita akan ambil gambar bangunan dekat Bukit Bintang ni. Dan tak silap aku, kita boleh nampak ni bangunan pavilion kat belah atas ni, and a lot more. And then lepas ni kita pergi ke tempat lain dan kita akan try jugalah feature-features yang baru yang ada. Tadi kita test dia punya AI features dan kita test dia punya magic colour. Jom. Dekat tengah-tengah Star Hill ni cahaya memang kuat, tapi direction ni memang semua datang dari pelbagai angle lah. Ini selalunya cabaran untuk kamera smartphone. Tapi Magic Pro ni manage tone kulit, highlight dan juga shadow dengan agak stabil. Detail foto malam dia pun memang stand out gila kat sini. Even bila aku zoom dekat sign sekalipun yang jauh, huruf kecil pun boleh baca je kat sini. Okay, sekarang ni aku tunjuk korang macam mana nak guna fungsi magic colour ni. So first kali korang turn on korang punya bateri kamera. Baru tengok baterai AI ni. And then korang tekan ni. And then korang boleh pilih lah gambar yang korang nak. Contohnya macam ni, aku ada gambar sample. Ni gambar Kodak negatif, apa benda aku lupa nama dia. And then dia akan preview. Then korang boleh ambil gambar. Pastikan korang ada internet lah nak guna fungsi ni. Contohnya aku nak ambil gambar dalam ni, maybe one time macam ni je. Ambil. And then dia akan ada AI coloring in process. There you go. So dia certain colour. Korang boleh juga pilih kat sini. Contoh kalau korang tak suka colour tu, korang boleh pilih. Contoh macam korang nak golden sama, dia akan analyze sikit, traction progress, and dia akan tukar warna. Dia ada colour tone, tengok colour palette dia. Ambil masa yang sangat lama sebelum dan selepas. So yeah, itu magic colour. Perlu ke internet, but hasil dia bagi aku sangat menarik lah. So sekarang ni kita on the way nak PTRX lah, kena straight ke sana. So to final location kita. So yeah, aku rasa gambar semua dah ambil. Just kita nak ambil few more, portrait sikit, portrait aku dengan Arif ke apa. And then kita ambil gambar bangunan lagi. That's it lah. Very simple video. Nak tunjuk keupayaan dia, orang kata keupayaan night mode dia macam mana. Bagi aku, selepas aku test banyak ni, aku rasa
memang impressive gila. Antara phone night mode yang very impressive dari segi warna dia and lain-lain tu. Features dia pun few lah benda yang aku boleh nitpick lah. Kalau internet tempat ni macam kat Bukit Bintang ni kan, tempat yang penuh dengan orang crowded, so internet jadi macam masalah sikit lah bila 5G tu. So bila slow, engkau nak proses tu memang slow. Itu je main concern aku. Tapi aku harap in the future diorang boleh fix lah benda ni. But overall tu bagi aku puas hati. Kamera dia very nice. But video nanti aku cerita dalam next video lah. So jom kita pergi TRX tu. Jom. So on the way jalan kaki ke TRX, aku sengajalah shoot banyak handheld shot kat sini nak tengok sama ada stabilization SIPA 5.5 ni betul-betul membantu atau marketing je. Surprisingly, memang smooth gila. Even dengan low light, movement dia tak pecah dan frame tak wobble macam phone lain bila ISO naik tu. Dan banyak bangunan yang aku ambil kat sini, kebanyakan hasil dia memang sharp dan aku tak nampak noise yang tinggi sangat. Memang surprisingly, aku impress gila kat sini. Okay, sekarang ni kita dekat final location iaitu TRX. Kita dekat TRX punya Raintry ni. Sekarang dah pukul 11, so memang tak ada orang, which is a nice time lah untuk ambil gambar. So tengok TRX ni memang banyak gila bangunan sekeliling ni, gambar landscape, gambar bangunan and everything lah like normally. Kita tengok macam mana hasil dia and then lepas tu kita kembali ke studio. So jom kita ambil gambar dulu. Let's go. Pada waktu malam kat TRX ni tambah lagi lepas pukul 11 macam tu kan, memang tak ada orang. But personally bagi aku, kalau korang yang nak ambil gambar macam OTD ataupun gambar macam healing, gambar video healing kan, memang best sebab tak ada orang langsung and view dia memang nice gila kat sini. Alright, so kat sini kalau korang pergi TRX, korang akan jumpa tu spot very special, boleh nampak menara Kuala Lumpur. Nampak oh? Cantik kan? Mak zoom lah. So kita akan ambil gambar sikit. And then I think that's it lah untuk hari TRX ni. Banyak benda tapi tak ada apa sangat lah kita nak ambil sebab kita pun nak test fotografi je kan. So yeah, ambil gambar dulu. Spot ni aku rasa tak ramai yang orang tahu, tapi personally kalau korang ada telefoto punya kamera phone ataupun kamera sendiri, ini memang spot terbaik untuk ambil menara Kuala Lumpur tu. Disebabkan dia punya depth of field tu, lepas tu dengan bangunan tu nampak lah macam foreground yang menarik dan nampak estetik lah. Tapi aside from that, korang juga boleh ambil gambar menara 28 dekat belah kiri, kat belah bawah ni. And aside from that, korang boleh ambil lah menara TRX kat belakang tu. So memang banyak bangunan, tapi itu je lah yang ada dekat Plaza TRX ni. So Honor Magic 8 Pro ni datang dengan satu fungsi aku lupa nak mention ni, iaitu camera control macam iPhone tu. So you guys double click je dan keluar kamera. Siapa korang yang buat kat sini, korang boleh yelah zoom in, zoom out, then take photo. Boom, ambil gambar. Pretty cool, but aku tak guna sangat lah, but something lupa nak mention lah tadi. So jom. So itu sajalah untuk bahagian fotografi. Kita kembali dekat studio sebab aku nak cerita beberapa benda yang aku nak cerita lah pasal telefon ni sendiri. Okay, kita kembali ke studio semula. So sekarang aku nak cerita sikit spek pasal Honor Magic Pro ni. Yes, technically aku tak boleh reveal semua spek lagi disebabkan tak release lagi. And then kalau korang perasan sekarang, Honor pun dah go for that flat screen. Kalau korang perasan kat sini lah kan, kalau lah kamera ni tak fokus kat muka aku, tak apa, aku tunjuk kat biro je. Sekarang dia lebih kepada flat. Walaupun kalau korang tengok dari segi tepi dia macam nampak ada lah di make curve, tapi korang takkan perasan je, dia dah hampir flat screen. Cuma dia curve sikit lah, but it's not noticeable. Aside from that, aku rasa daripada model tahun lepas ke model tahun ni, diorang did a huge improvement dari segi night photography lah kat sini. Dan lagi satu benda yang paling menarik kat sini lah kan, sekarang telefon ni akan dipilih sebagai selected photography equipment untuk Visit Malaysia tahun 2026. I don't know what that mean, tapi kalau korang tengok gambar-gambar dekat social media yang Visit Malaysia, mostly akan pakai telefon ni lah. So that is pretty impressive lah untuk dapat selected macam tu. But aside from that, overall pandangan aku pasal telefon ni memang sangat-sangat cerah lah. Probably one of my favourite phone untuk tahun 2026 ni. Yes, dia keluar pada tahun ni, but let's be real, this is a 2026 punya phone sebenarnya, betul tak? So untuk next video kita akan test Honor Magic Pro dekat Japan pula. So sebabkan aku tunjuk hanya bahagian fotografi je, kita buat pada siang dan juga video untuk next video. So stay tuned for that video. Bye bye.